Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa cara paling cepat untuk gagal adalah dengan mendengar? Nasihat yang paling biasa anda terima. Nasihat daripada diri anda sendiri. Kedengaran paradoks. Bukan, tetapi fikirkan sejenak. Suara di dalam kepala anda yang sentiasa berbisik tentang kekurangan anda, kesilapan masa lalu dan kemungkinan kegagalan masa depan. Adakah ia benar-benar membantu atau adakah ia rantai yang mengikat potensi anda? Hari ini, kita akan membincangkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar motivasi. Kita akan membongkar kaedah stoik yang jarang diperkatakan untuk membungkam pengkritik dalaman itu selama-lamanya. Ini bukan tentang melawannya. Ini tentang memahami sistem permainannya dan merampas kuasa daripadanya. Apa yang akan saya kongsikan adalah satu metodologi yang hanya difahami oleh segelintir orang, satu kunci kepada kedaulatan mental. Jika anda bersedia untuk menuntut kembali kawalan ke atas naratif dalaman anda, tulis "siap" di ruangan komen sekarang. Setiap lelaki membawa medan perangnya yang tersendiri, tetapi musuh yang paling berbahaya bukanlah di luar sana. Ia berada di antara kedua-dua telinga anda. Kita namakannya pengkritik dalaman. Ia adalah himpunan rakaman suara keraguan daripada ibu bapa, guru, kegagalan lampau dan norma masyarakat. Suara ini telah diprogramkan selama bertahun-tahun untuk melindungi anda dengan cara memastikan anda tidak mengambil risiko. Ia menyamar sebagai suara akal atau realisme, tetapi matlamat sebenarnya adalah untuk mengekalkan anda dalam zon selesa, zon di mana tiada pertumbuhan berlaku. Dalam dunia moden yang sentiasa menuntut kesempurnaan dan membandingkan anda dengan orang lain melalui skrin, pengkritik ini menjadi semakin lantang dan kejam. Ia mengeksploitasi ketakutan anda terhadap penghakiman dan kegagalan. Ramai yang cuba melawannya dengan afirmasi kosong atau mengabaikannya, tetapi ini seperti cuba menahan air pasang dengan tangan. Kaedah stoik tidak melakukan semua itu. Ia mendekati masalah ini dari sudut yang berbeza, bukan dengan emosi tetapi dengan logik yang tajam dan pemahaman yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh anda kawal. 1. Membongkar penipuan terbesar. Perkara pertama yang perlu difahami oleh seorang lelaki yang berfikir secara strategik ialah sifat sebenar musuhnya. Pengkritik dalaman anda bukanlah anda. Ini adalah penipuan terbesar yang telah anda terima sepanjang hidup anda. Ia hanyalah satu corak pemikiran automatik, satu program perisian lapuk yang berjalan di latar belakang minda anda. Ia tiada kesedaran, tiada niat sebenar melainkan mengulangi skrip yang telah dipelajarinya. Apabila anda menganggap suara itu sebagai sebahagian daripada identiti anda memberikannya kuasa yang tidak sepatutnya ia miliki. Bayangkan ia sebagai siaran radio yang buruk, sentiasa memainkan lagu yang sama tentang kegagalan anda. Anda tidak akan menganggap radio itu sebagai diri anda. Bukan. Langkah pertama untuk membungkamnya adalah dengan mencipta pemisahan ini. Panggil ia penyabut, program lama atau apa sahaja nama yang memisahkannya daripada saya. Latihan mental yang mudah ini adalah permulaan kepada pembebasan anda. Anda bukan suara itu. Anda adalah pendengar yang mempunyai pilihan untuk menukar stesen. Blok 2. Prinsip asas kedaulatan medan kawalan anda. Sekarang setelah kita memisahkan diri daripada pengkritik itu, kita perkenalkan senjata utama stoik. Dikotomi kawalan.
tetapi kita akan memanggilnya dengan nama yang lebih berkuasa, medan kawalan anda. Konsepnya mudah tetapi sangat mendalam. Dalam setiap situasi, hanya ada dua kategori perkara. Perkara di dalam medan kawalan anda dan perkara di luarnya. Apa yang di luar? Pendapat orang lain, keadaan ekonomi, cuaca, masa lalu dan masa depan. Apa yang di dalam? Hanya 3 perkara. Pertimbangan anda, tindakan anda dan kemahuan anda. Pengkritik dalaman berkembang biak dengan menumpukan perhatian anda pada perkara di luar medan kawalan anda. Ia membuat anda risau tentang apa yang orang akan fikirkan. Ia membuat anda menyesali masa lalu. Ia membuat anda bimbang tentang masa depan yang belum tiba. Seorang stoik moden menarik kembali perhatiannya secara paksa ke dalam medan kawalannya. Ia tidak membazirkan 1 joule tenaga mental pun pada perkara yang tidak boleh diubahnya. Ini bukan sikap pasif. Ini adalah tindakan disiplin mental yang agresif. Dengan memfokuskan semula, anda secara automatik memotong sumber kuasa pengkritik anda. Blok 3. Senjata yang terlupakan. Fokus, waspada, prosoce. Inilah teknik yang jarang dibincangkan secara mendalam. Kebanyakan orang bercakap tentang prinsip stoik, tetapi bukan tentang amalan mental yang membolehkannya. Amalan itu dipanggil prosoce dalam bahasa Yunani yang kita terjemahkan sebagai fokus waspada. Ini bukan meditasi di mana anda mengosongkan fikiran. Sebaliknya, ia adalah keadaan kewaspadaan yang berterusan terhadap pemikiran anda sendiri. Bayangkan anda seorang pengawal keselamatan di pintu masuk sebuah kelab eksklusif. Kelab itu adalah minda anda. Tugas anda adalah untuk memeriksa setiap tetamu pemikiran yang cuba masuk. Adakah pemikiran ini berguna? Adakah ia berdasarkan realiti? Adakah ia berada di dalam medan kawalan saya? Fokus waspada adalah latihan untuk menangkap pemikiran negatif daripada pengkritik dalaman sebelum ia mencetuskan tindak balas emosi. Pada mulanya, anda mungkin hanya perasan selepas emosi itu melanda. Tetapi dengan latihan, anda akan mula menangkapnya lebih awal dan lebih awal, sehinggalah anda boleh melihatnya muncul di ufuk dan berkata, tidak, anda tidak dibenarkan masuk hari ini. Blok 4. Daripada hakim kepada penganalisis data. Apabila anda menangkap satu pemikiran daripada pengkritik dalaman menggunakan fokus waspada, jangan berdebat dengannya. Berdebat memberikannya status yang sama dengan anda. Sebaliknya, ubah peranan anda daripada seorang tertuduh yang dihakimi kepada seorang penganalisis data yang dingin dan objektif. Letakkan pemikiran itu di atas meja makmal mental anda. Contohnya, pengkritik berkata, kau akan gagal dalam pembentangan ini. Semua orang akan fikir kau bodoh. Daripada panik, anda menganalisisnya. Gagal. Apakah definisi objektif kegagalan? Semua orang. Adakah saya benar-benar boleh tahu apa yang semua orang fikirkan? Bodoh. Adakah ini satu penilaian yang boleh diukur atau hanya satu label emosi? Dengan membedah pemikiran itu tanpa emosi, anda melucutkan sengatannya. Ia berubah daripada seekor raksasa yang menakutkan menjadi satu set data yang tidak bermakna. Ini adalah aplikasi logik stoik yang paling tulen. Anda tidak menekan emosi. Anda menghapuskan asas tidak logik yang mencetuskan emosi itu. Latihan pemandangan dari atas. Satu lagi alat mental yang berkuasa untuk mengurangkan kepentingan serangan pengkritik adalah apa yang disebut oleh Marcus Aurelius
sebagai pemandangan dari atas. Bila pengkritik itu membesar-besarkan masalah kecil sehingga kelihatan seperti krisis hidup dan mati, praktikkan ini. Tutup mata anda dan bayangkan diri anda terapung ke atas, meninggalkan bilik anda. Lihat bandar anda dari atas, kemudian negara anda, kemudian bumi sebagai sebiji guli biru di angkasa. Dari perspektif kosmik ini, adakah kesilapan yang anda buat dalam email itu benar-benar penting? Adakah pendapat seorang rakan sekerja tentang anda akan mengubah putaran planet? Latihan ini bukan untuk menafikan masalah anda, tetapi untuk meletakkannya dalam perspektif yang betul. Pengkritik dalaman beroperasi pada skala mikro, meniup setiap butiran kecil menjadi tidak seimbang. Pemandangan dari atas adalah penawarnya. Mengingatkan anda tentang betapa luasnya kewujudan dan betapa kecilnya banyak kebimbangan kita. Ini membawa kepada ketenangan segera. 6. Menggantikan kritikan dengan persoalan. Pengkritik dalaman memberikan kenyataan mutlak. Anda tidak cukup bagus. Ini tidak akan berjaya. Seorang lelaki yang mengamalkan stoikisme moden tidak menerima kenyataan ini. Sebaliknya, dia menggantikannya dengan persoalan yang membina. Apabila suara itu berkata, anda tidak cukup bagus, dia bertanya, apakah satu kemahiran yang boleh saya perbaiki sebanyak 1% hari ini untuk menjadi lebih cekap? Apabila suara itu berkata, ini tidak akan berjaya, dia bertanya, apakah halangan yang paling mungkin berlaku dan bagaimana saya boleh bersedia untuknya sekarang? Lihat perbezaannya. Yang pertama adalah jalan mati yang melumpuhkan. Yang kedua adalah titik permulaan untuk tindakan strategik. Dengan mengubah kritikan menjadi persoalan, anda menukar peranan daripada mangsa kepada penyelesai masalah. Anda mengambil tenaga negatif pengkritik itu dan menggunakannya sebagai bahan api untuk perancangan dan penambahbaikan. Ini adalah alkimia mental. Menukar plumbum keraguan diri menjadi emas tindakan. 7. Konsep amor fati sebagai perisai utama. Ini adalah konsep stoik peringkat atasan, tetapi penting untuk membungkam pengkritik. Amor fati bermaksud mencintai takdir. Ini tidak bermakna bersikap pasif. Ia bermakna menerima setiap peristiwa, buruk atau neutral, sebagai perlu dan bahkan wajar. Apabila anda membuat kesilapan dan pengkritik mula menjerit, kau bodoh, kenapa kau buat begitu? Seorang pengamal amor fati akan menjawab, perkara ini berlaku. Kini sebahagian daripada laluan saya. Apakah yang boleh saya pelajari daripadanya? Bagaimana ini boleh menjadikan saya lebih kuat? Pengkritik dalaman kehilangan semua kuasanya apabila anda berhenti menentang realiti. Ia hidup subur dengan penyesalan. Kalaulah dan penolakan. Ini tidak sepatutnya berlaku. Dengan menerima sepenuhnya apa yang telah berlaku dan mencari peluang di dalamnya, anda menutup pintu kepada serangannya. Anda tidak lagi menghukum diri sendiri untuk masa lalu, kerana anda faham bahawa masa lalu itulah yang membentuk anda hari ini. Ini adalah tahap penerimaan radikal yang membawa kepada ketenangan yang tidak terhingga. Blok 8. Membina kubu dalaman anda. Seneca sering menulis tentang kepentingan mempunyai tempat pelindungan mental, sebuah kubu dalaman di mana tiada apa-apa dari dunia luar boleh menyakiti anda. Pengkritik dalaman adalah pengkhianat di dalam kubu ini. Tugas anda adalah untuk mengenal pasti dan mengusirnya, kemudian mengukuhkan pertahanan. Bagaimana dengan amalan harian?
Setiap kali anda memilih untuk bertindak berdasarkan nilai anda dan bukan emosi anda menambah satu batu pada dinding kubu itu. Setiap kali anda menggunakan fokus waspada untuk menolak pemikiran yang tidak berguna, anda mengasah senjata pertahanan. Setiap kali anda mempraktikkan pemandangan dari atas, anda meluaskan parit di sekeliling kubu. Kekuatan mental bukanlah sesuatu yang anda miliki. Ia adalah sesuatu yang anda bina. Hari demi hari, jangan tunggu sehingga krisis melanda untuk mula membina. Bina kubu anda semasa waktu aman supaya apabila ribut kritikan dalaman datang, anda mempunyai tempat yang selamat dan kukuh untuk berlindung dan melancarkan serangan balas yang tenang dan rasional. Blok 9. Perbezaan antara kesakitan dan penderitaan. Para Stoik memahami perbezaan penting ini. Kesakitan adalah fakta kehidupan yang tidak dapat dielakkan. Anda mungkin akan gagal, ditolak atau mengalami kerugian. Ini adalah peristiwa luar. Penderitaan, sebaliknya, adalah pilihan. Penderitaan adalah cerita yang anda ceritakan kepada diri sendiri tentang kesakitan itu. Pengkritik dalaman adalah pakar dalam menukar kesakitan menjadi penderitaan. Contoh, anda dipecat, kesakitan. Pengkritik dalaman mula bercerita, ini bukti kau tidak berguna. Kau akan jadi penganggur selamanya. Hidup kau sudah berakhir. Itulah penderitaan. Seorang stoik akan mengakui kesakitan itu. Ya, ini menyakitkan. Saya kehilangan sumber pendapatan saya. Tetapi dia menolak naratif penderitaan itu. Sebaliknya, dia bertanya, apakah langkah seterusnya yang berada dalam kawalan saya? Kemas kini resume. Hubungi rangkaian saya. Dengan memisahkan peristiwa objektif daripada cerita subjektif, anda menghentikan penderitaan sebelum ia bermula. Anda mungkin masih merasakan kesakitan, tetapi anda tidak akan membiarkannya memusnahkan anda. Blok 10. Amalan premeditatio malorum yang disalahfahamkan. Ini sering disalah anggap sebagai pemikiran negatif. Sebenarnya, ia adalah alat visualisasi yang sangat strategik. Premeditatio malorum bermaksud pra-pemikiran tentang keburukan. Setiap pagi, luangkan 5 minit untuk membayangkan perkara yang mungkin tidak berjalan lancar pada hari itu. Projek anda mungkin ditolak. Anda mungkin terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Rakan sekerja mungkin bersikap biadab. Pengkritik dalaman anda akan suka ini, tetapi anda akan mendahuluinya. Selepas membayangkan setiap senario, anda bertanya 2 soalan. Pertama, bagaimana saya boleh bersedia untuk mengurangkan kemungkinan ini berlaku? Kedua, jika ia tetap berlaku, bagaimana saya akan bertindak balas dengan tenang dan berbudi pekerti? Ini melatih minda anda untuk tidak terkejut dengan kesukaran. Apabila sesuatu yang buruk berlaku, anda tidak panik. Sebenarnya, anda berkata, saya sudah menjangkakan ini. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Anda menukar kebimbangan yang tidak produktif kepada persediaan yang produktif. Sekali lagi mencuri kuasa daripada pengkritik dalaman yang gemar berkata, dah cakap. Blok 11. Memento Mori. Menggunakan kematian sebagai penasihat. Ingatlah bahawa kamu akan mati. Ini mungkin kedengaran suram, tetapi bagi para stoik, ia adalah sumber kejelasan dan keberanian yang paling kuat. Apabila pengkritik dalaman anda sibuk merisaukan perkara-perkara remeh, apa yang si Polan fikir tentang baju anda atau kesilapan kecil yang anda buat semalam, hadirkan kesedaran tentang kematian.
tanyakan pada diri sendiri, jika ini adalah hari terakhir aku di dunia, adakah aku akan membazirkan tenaga mental untuk perkara ini? Jawapannya hampir selalu tidak. Memento mori menapis semua yang tidak penting. Ia memaksa anda untuk fokus pada apa yang benar-benar bermakna. Sumbangan anda, hubungan anda, watak anda, pengkritik dalaman kehilangan cengkamannya apabila berhadapan dengan perspektif muktamad ini. Kebimbangan tentang imej dan ego kelihatan tidak masuk akal. Bebaskan anda untuk mengambil risiko yang bermakna dan hidup dengan lebih berani kerana anda sedar bahawa masa anda terhad. Jurnal sebagai makmal mental. Menulis adalah tindakan berfikir. Para Stoik seperti Marcus Aurelius tidak menulis untuk diterbitkan. Mereka menulis untuk diri mereka sendiri. Jurnal adalah tempat anda boleh mempraktikkan semua teknik ini dengan selamat. Apabila anda diserang oleh pemikiran pengkritik, tuliskan ia. Lihat perkataan itu di atas kertas. Ini dengan sendirinya mewujudkan jarak. Dan di sebelahnya, bongkar pemikiran itu. Gunakan logik. Terapkan dikotomi kawalan. Cabar andaiannya. Tulis respons yang akan diberikan oleh versi diri anda yang paling bijak dan tenang. Bukanlah diari emosi. Ialah buku log latihan seorang pahlawan mental. Ia adalah tempat anda menjejaki kemajuan anda, mengenal pasti corak pemikiran negatif yang berulang dan merangka strategi untuk pertempuran mental pada hari esok. Ubah perjuangan dalaman yang huru-hara menjadi proses penambahbaikan diri yang teratur dan disengajakan. Blok 13. Kuasa jeda strategik. Epictetus berkata, kita tidak kecewa dengan peristiwa tetapi dengan pertimbangan kita tentangnya. Pengkritik dalaman membuang pertimbangan negatif kepada anda dengan sepantas kilat, mencetuskan tindak balas emosi serta-merta. Senjata anda menentang ini adalah jeda, ruang kecil antara rangsangan, kata-kata pengkritik dan tindak balas emosi anda. Matlamat anda adalah untuk melebarkan ruang ini. Apabila anda merasakan serangan kritikan bermula, jangan terus bertindak balas. Ambil satu nafas dalam. Cipta jeda selama 3 saat. Dalam jeda itu, anda mempunyai pilihan. Anda boleh memilih untuk mempercayai pemikiran itu atau anda boleh memilih untuk memerhatikannya dan membiarkannya berlalu. Ini adalah latihan otot mental. Pada mulanya, jeda itu mungkin sangat singkat, tetapi semakin anda mengamalkannya, semakin lama ia akan menjadi. Semakin luas itulah letaknya kebebasan dan kawalan diri anda. Pengkritik itu menjerit, tetapi anda memberinya keheningan. Dan dalam keheningan itu, kuasanya lenyap. Blok 14. Memilih model peranan anda. Sage. Para Stoik percaya pada konsep sage atau orang bijaksana, individu hipotetikal yang telah mencapai kebijaksanaan dan ketenangan yang sempurna. Walaupun kita mungkin tidak akan pernah mencapainya, kita boleh menggunakannya sebagai kompas. Apabila anda berhadapan dengan situasi yang sukar dan pengkritik, dalaman anda mula panik, tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan oleh Marcus Aurelius, apa yang akan dilakukan oleh versi diri saya yang terbaik. Ini mengangkat anda keluar daripada pemikiran sempit dan terhad anda sendiri. Ia memberikan anda perspektif luaran yang lebih bijak. Pengkritik dalaman adalah suara ketakutan dan ego anda. Dengan merujuk kepada model peranan, anda mengakses suara kebijaksanaan dan keberanian.
Ini adalah cara untuk meminjam kekuatan mental orang lain sehingga kekuatan anda sendiri menjadi cukup mantap. 15. Tindakan sebagai penawar terbaik. Pengkritik dalaman berkembang pesat dalam keadaan tidak bertindak. Semakin lama anda duduk dan berfikir, semakin kuat suaranya. Ia akan membedah setiap kemungkinan kegagalan sehingga anda lumpuh. Penawar yang paling berkesan untuk pemikiran berlebihan, overthinking, adalah tindakan. Bukan sebarang tindakan, tetapi tindakan kecil yang berada dalam kawalan anda. Rasa terharu dengan projek besar. Pengkritik berkata anda tidak akan dapat menyelesaikannya. Abaikan. Tumpukan pada satu tugas kecil, tulis satu email, buat satu panggilan telefon, tulis satu perenggan. Tindakan kecil ini membina momentum. Setiap langkah yang berjaya membuktikan pengkritik itu salah. Ia membina keyakinan berdasarkan bukti, bukan harapan kosong. Para Stoik adalah orang yang bertindak. Mereka percaya bahawa falsafah tidak berguna jika tidak diamalkan dalam kehidupan seharian. Jadi, apabila ragu-ragu, bergerak. Walaupun ia satu langkah kecil, pergerakan membunuh keraguan. Blok 16. Membezakan antara kritikan dan maklum balas dalaman. Tidak semua suara dalaman yang negatif adalah pengkritik. Kadang-kadang, ia adalah suara hati nurani atau intuisi yang sah yang memberitahu anda bahawa anda berada di luar landasan. Perbezaannya adalah pada niat dan nada. Pengkritik dalaman bersifat menghina, umum dan melumpuhkan. Ia berkata, kau memang pemalas. Maklum balas dalaman yang sihat pula bersifat spesifik, objektif dan berorientasikan tindakan. Ia berkata, kau telah menangguhkan tugas ini selama 3 hari. Ini tidak selari dengan nilai disiplin kau. Mari kita selesaikannya sekarang. Belajar untuk membezakan kedua-duanya adalah kemahiran yang penting. Jangan gunakan teknik stoik untuk membungkam suara hati nurani anda. Gunakannya untuk membungkam bunyi bising yang merosakkan supaya anda boleh mendengar isyarat yang berguna dengan lebih jelas. Tujuannya bukan untuk menjadi tidak peduli, tetapi untuk menjadi berkesan secara rasional. 17. Prinsip simpati untuk orang lain, ketegasan untuk diri sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya untuk bersabar dan bersimpati dengan kesilapan orang lain kerana kebanyakan orang bertindak kerana kejahilan, bukan niat jahat. Walau bagaimanapun, untuk dirinya sendiri, dia menetapkan standard yang tinggi. Ini adalah keseimbangan yang sihat. Pengkritik dalaman sering melakukan sebaliknya. Ia sangat keras terhadap diri anda sendiri tetapi cepat mencari alasan untuk kelemahan anda. Balikkannya, apabila anda membuat kesilapan, jangan hukum diri anda. Gunakan ia sebagai data untuk penambahbaikan dengan ketegasan yang tenang. Baiklah, itu tidak berhasil. Apa yang saya pelajari? Bagaimana saya boleh melakukan lebih baik lain kali? Apabila orang lain membuat kesilapan, berikan mereka kelonggaran yang anda tidak berikan kepada diri sendiri. Paradoksnya ialah dengan menjadi lebih tegas secara objektif tetapi kurang menghukum secara emosi terhadap diri sendiri, anda sebenarnya menjadi lebih tenang dan berdaya tahan. 18. Menerima ketidakselesaan secara sukarela. Pengkritik dalaman anda sering menggunakan ancaman ketidakselesaan untuk mengawal anda. Jangan mulakan perniagaan itu, ia akan menjadi sukar. Jangan bercakap dengan orang itu, anda mungkin akan ditolak.
Para Stoik melawan ini dengan sengaja mendedahkan diri mereka kepada ketidakselesaan secara sukarela. Ambil mandi air sejuk, berpuasa sekali sekala, tidur di atas lantai, lakukan sesuatu yang sukar setiap hari. Ini dipanggil latihan kesusahan. Ia mempunyai dua tujuan. Pertama, ia membuktikan kepada diri anda bahawa anda boleh menahan lebih banyak ketidakselesaan daripada yang anda fikirkan. Kedua, ia menjadikan kesukaran sebenar dalam hidup kelihatan kurang menakutkan. Apabila anda secara sukarela memilih kesejukan, kesibukan di pejabat tidak lagi terasa begitu teruk. Anda memvaksin diri anda terhadap kesusahan. Secara drastik mengurangkan kuasa ugutan pengkritik dalaman anda. Blok 19. Fokus pada proses, bukan hasil. Pengkritik dalaman taksub dengan hasil. Bagaimana jika kau tidak dapat kenaikan pangkat itu? Bagaimana jika dia menolak lamaran kau? Hasil sebahagian besarnya berada di luar kawalan anda. Para Stoik mengalihkan fokus mereka kepada sesuatu yang berada 100% dalam kawalan mereka. Proses, usaha anda, persediaan anda, integriti anda. Anda tidak boleh mengawal sama ada anda memenangi perlawanan itu, tetapi anda boleh mengawal sepenuhnya sama ada anda berlatih dengan tekun. Anda tidak boleh mengawal sama ada penonton suka ucapan anda, tetapi anda boleh mengawal sepenuhnya penyelidikan dan latihan yang anda lakukan. Dengan mencurahkan seluruh tenaga anda pada proses, anda membebaskan diri daripada kebimbangan tentang hasil. Kejayaan anda ditakrifkan oleh kualiti usaha anda, bukan oleh keputusan luaran. Ini adalah anjakan pemikiran yang sangat kuat yang membuatkan pengkritik dalaman tidak relevan. Blok 20. Anda adalah kubu itu sendiri. Selepas mempraktikkan semua ini, anda akan sampai pada satu kesedaran yang mendalam. Pada mulanya, kita bercakap tentang membina kubu dalaman. Tetapi, matlamat akhir stoikisme adalah untuk menyedari bahawa anda adalah kubu itu. Kekuatan tidak datang dari dinding yang anda bina, tetapi dari watak yang anda bentuk. Ia bukan tentang mempunyai alat untuk menangkis pemikiran negatif. Ia adalah tentang menjadi jenis orang yang pemikiran negatif tidak lagi melekat padanya. Pengkritik dalaman mungkin tidak akan hilang sepenuhnya. Ia akan sentiasa berbisik dari bayang-bayang, tetapi ia tidak lagi penting. Suaranya menjadi seperti bunyi latar yang jauh, seperti dengungan penghawa dingin yang anda tidak lagi perasan. Anda telah mencapai keadaan apatia stoik, bukan ketiadaan emosi, tetapi keadaan di mana anda tidak diganggu oleh emosi yang merosakkan. Anda bebas, anda berdaulat. Anda mengawal sepenuhnya domain mental anda. Jadi inilah kebenarannya. Senjata yang hilang itu bukanlah formula, rahsia atau mantera ajaib. Ia adalah satu sistem operasi mental. Ia adalah anjakan daripada menjadi mangsa pasif pemikiran anda kepada menjadi komander yang memerintah perhatian anda. Pengkritik dalaman anda hanya berkuasa kerana anda telah memberikannya kuasa. Hari ini, anda telah belajar cara untuk mengambilnya kembali. Ingatlah perkara utama ini. Anda bukan suara di dalam kepala anda. Anda adalah kesedaran yang mendengarnya dan anda mempunyai pilihan muktamad untuk mempercayainya atau tidak. Dengan menggunakan fokus waspada, dengan membezakan apa yang boleh dan tidak boleh anda kawal, dan dengan mengubah setiap cabaran menjadi peluang untuk mengamalkan kebajikan, anda bukan sahaja membungkam pengkritik itu, anda menjadikannya tidak relevan.
Ini adalah kebebasan sebenar. Ini adalah kekuatan sejati. Terima kasih kerana melaburkan masa anda, aset anda yang paling berharga bersama kami hari ini. Jika video ini memberikan nilai, langgan saluran ini dan kongsikannya dengan seorang lelaki lain yang perlu mendengarnya. Dan untuk tugasan terakhir anda, apakah satu pembohongan terbesar yang sering diberitahu oleh pengkritik dalaman anda? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Baca jawapan orang lain. Anda akan sedar anda tidak bersendirian dalam pertempuran ini.